عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa sambung? Ya? 9. Kat mana muka 9? Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia lelaki akan isterinya atas palunya. Tiada dinyatakan, mudah-mudahan hak betulnya tiada ditanyakan. Buat tanda nombor 1, lepas tu tulis luar. Tulis luar tu mudah-mudahan hak betul ditanyakan. Jangan potong. Kitab orang. Kita nak potong, kita buat kitab tu, lepas tu potong lah. Tak? Buat garis bawah. Sebab sini dinyatakan. Hak kita ambil dobit dengan Tok Guru, ditanyakan. Tanda nombor 1 tulis tepi. Maknanya mudah-mudahan hak betul tiada ditanyakan. Yang ini tiada ditanyakan lelaki pada barang yang memalu ia, yang ini memukul ia lelaki akan isterinya atas palunya itu. Maksudnya apabila isteri melakukan kesalahan yang sampai kepada diharuskan pukul, maka suami pun pukul lah. Maka pukulan tersebut tidak akan ditanya pada hari kiamat. Maksudnya Tuhan tak akan tanya, apa yang mu bahang bini mu hari itu? Tak tanya. Pasal apa? Pasal cukup syarat. Sama seperti orang yang berzina di rotan, dihukum dijatuhkan hukuman rotan oleh mahkamah, oleh hakim, kerana dia ni masih dara berzina dengan teruna. Jadi hakim kata 100 rotan lah, sabit belaka dengan saksi dengan apa. Maka hakim ini tidak akan ditanya pada hari kiamat. Ada apa yang membahas 100 rotan? Tak nyanyi ke dia? Tak tanya. Pasal apa? Pasal hak Tuhan benar, dia tak tanya. Dia gitu kan Tuhan suruh kan 100 rotan. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Penzina laki-laki perempuan yang masih teruna dara bila sabit kesalahan, hendaklah kamu, yakni pemimpin pemerintah umat Islam, mengenakan hukuman pukul 100 pukulan. Jadi Tuhan tak tanya maksudnya, betul lah. Dia panggil memukul orang dengan sebenar. Tidak dipukul orang tanpa sebenar. Kalau yang tidak dibenarkan syarak, baru Tuhan tanya, apa yang membahang muka dia palbang mata-mata, usung pula lembek-lembek. Tu kan, tu tak sebenar. Tu kena tanya. Gitu juga. Ada pun memukul isteri ni, Tuhan benar. Nampak? Dalam Quran, satu ayat dalam Quran membenarkan pukul isteri. Bukan suruh pukul. Maknanya kalau pukul tak salah. Tak. Tetapi mestilah syaratnya tertib yang nombor 3, pukul isteri ni. Nombor 1 nasihat. Allah kata wallati takhafuna nusuzahunna. Dan isteri-isteri yang kamu rasa jadi derhaka kepada kamu, faizuhunna. Nombor 1. Isteri yang derhaka itu hendaklah kau beri petunjuk ajar kepada mereka.
Tunjuk aja. Kabarlah nasihat begini. Tak jadi apa gak wahjuruhunna fil madaji'. Nasihat pun lawan balik. Maka janganlah kau tidur bersamanya. Maknanya wahjuruhunna ni kau tinggalkan mereka itu dalam bilik. Kunci, kita duduk luar. Jadi tubik. Itu situ lah. Pasal apa? Derhaka. Dan nasihat tak jadi apa dah. Maka tertib nombor 2, sipang dia gitu. Kurung dia gitu. Nah, jangan tak pergi makan. Ubuhlah meh-meh. Dah. Air-air kena ada. Nah, maksudnya tak usahlah kita bersama dengan dia seperti mana biasa. Malam tidur surat. Nampak? Gitu. Ataupun tidur luar, tidur kat ruang tamu, tak masalah. Biar hidup dalam bilik. Dia kata, apa bang? Dah buat derhaka. Saya nasihat dah. Tak minta maaf kak. Jadi hukuman yang kedua kata Allah dalam Quran, wahjuruhunna fil madaji'. Ini kan main-main. Nah, tak jadi apa gak wadribuhunna, maka pukullah mereka itu. Yang kedua tak jadi apa? Tinggal buah dalam bilik, kita tidur luar. Kau sedap ni? Kita barang bahan nyamuk luar. Faham? Dia gelekek duduk dalam. Ada muka ada. Wadribuhunna, dan kau pukullah mereka itu. Jadi bila dah cukup syarat, suami pun pukul dah derhaka ni. Kata dah pakai tudung nak terbit luar, molek-molek ada. Ni beli kuih dah akan tudung. Nah, nasihat dah tak jadi apa. Tak tidur dah dengan dia siapa 7-8 malam kau tidur surau. Tak ada hal dia. Nyewak keram macam lembu kenyang. Nah, pukul yang terakhir. Tapi pukul lagu mana? Pukul isteri. Nah, bukan siapa saya patah-patah riak, bukan siapa lebam, bukan siapa luka, bukan siapa cacat. Bukan untuk menyeksa. Nah, ada. Muka tak boleh. Kawasan-kawasan yang banyak angin je boleh. Banyak daging. Atas keting tak boleh. Atas keting, belakang keting, labu putih boleh. Nah, ambil rotang, piak buat gitu sekali atas labu putih. Nah, tak jadi apa gak, tak ada arah. Dia rotang kita pula. Nah, jadi bila dia rotang isteri dia pukul isteri dia kerana isteri dia derhaka, maka Tuhan tidak akan balas pukulan tersebut di hari kiamat. Kerana benar pada syarak. Nah, hukuman yang tidak sebenar akan kena balas. Umpamanya dia bahang atas muka. Nabi kata dah jangan bahang muka. Ni tumbuk terus atas dahi. Nah, lekat ni 3 atas dahi lekat. 5 siap dengan buku 5 waktu beg. Bahang bini. Ataupun sampai pecah hidung, pecah mulut. Kena hak tua sikit ni tapau muka sampai telang gigi pelsu. Nah, hak gigi hospitalnya cokek. Tak boleh muka. Tepat yang dilarang tak boleh. Jadi kena tanya pula bersalah. Atau gunakan benda yang tak padang patut. Nah, dengan kayu besar-besar tak boleh. Pukul sayang bukan pukul marah. Pukul sayang. Bukan pukul orang gila, bukan pukul lembu. Tapi tak dang pukul. Biasanya tak dang pukul, kita sayang. Tapi ingatlah rapuan, janganlah siapa kena pukul. Rapuan ni attack bodoh. Nah, bila tu laki kata tak usah tebang, dengarlah cakap orang. Nah, dia nak ui punahmu je. Dia tengok kita molek duduk 2 orang, dia cocok Ya sungguh tu. Dah uti dia. Nah, kalau tidak takkan bergerak. Tak ada angin pohon takkan bergerak. Dia pula. Tok laki kata jadilah. Kata dah fitnah orang nak punah kita daripada aman-aman jadi bala. Dia cocok lagi. Nampak? Takut tu. Memang sungguh tu. Ada apa-apa lapuk kena suti. Nah. Tinju di Mike Tyson. Nyanda di mesenyo. Cerahlah aku, cerahlah. Tu biwah tu. Nah, ingat apa? Sekali kita kata laki kita nampak pesel air muka, jadi Betul Nah, masuk lagi dapur apa susun pinggang makuk apa semua. Larat boleh sakit. Nah, hok menyembah, hok jatuh, hok tanah tu, nyetang dituk bila. Nah, jangan main. Syaitan kata, lawang lagi. Dulu apa muda mulut kan? Cocok lagi. Dia kata gini, mu kata gini pula. Ikut syaitan. Ni tumbuk boleh tahan, kena ceria, ada apa-apa selalu.
Nah. Jangan kata tak apa, cerang dengan lelaki aku berlambak orang nak aku. Belum tentu. Nah, ni molek susah pada hak ada learning. Nikah dengan JKK. Tiada ditanya laki-laki pada barang memalukan isterinya atas palunya. Tetapi kalau tidak sebenar, suami itu bertanggungjawab di hari akhirat. Nah, siapa tubik darah, siapa bekok, siapa pecah kulit-kulit, hak tu kena seksa. Kalau tak suruh buat lagu tu. Dan warid yang ini datang daripada Nabi SAW bahawasanya sungguhnya bersabda, "Ya Nabi, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan." Nabi dipertontonkan ke dalam neraka. Macam kita lah orang besar-besar dibawa tengok dalam penjara. Dia tak masuk jaga. Dia tengok keluar sel. Dia melawat. Maka Nabi kita ni orang yang paling besar dibawa melawat, dilihat, diperlihatkan neraka, iaitu penjara yang paling hebat. Nampak neraka? Maka Nabi kata, "Fara'aitu aksara ahliha an-nisa." Bila aku lihat tiba-tiba yang ramai sekali isi neraka orang puang, muslimat ramai. Orang puang ramai masuk neraka. Bukan lelaki tak masuk. Orang puang ramai. Maknanya kalau 8 orang puang 2 lelaki. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya mereka itu. Tak taat kepada Allah, tak sembahyang. Tak taat Allah dan Rasul. Ni mana agama lah. Tak taat kepada agama. Tak taat kepada perintah syariat. Dan tidak taat pula kepada suami. Orang dulu-dulu dia ajar kalau anak dia nak nikah, mu jangan lawang suami mu dah, mek. Dia kata apa tu buat belakalah. Nak, dia pesang gitu benar. Nak, jangan lawang, jangan apa, kalau suami mu dah habis cakap, mu diam. Habis suami mu cakap, baru mu boleh mu bercakap. Suami mu dah makan, mu dah boleh makan. Tak, suami mu sapa di rumah, mu kena tunggu depan pintu. Suami nak pergi kerja, mu kena atas sapa di muka tangga. Pesang orang dulu-dulu. Nak, Lah ni pesan dia lain. Nah, ingat tu. Dah pergi rumah laki mu tu kabarlah. Nah, mari ambil mak ni pergi makan. Nah, tom yang ke malam-malam. Jangan lupa mak pula. Seminggu 2 kali tu. Masuk atuk laki mu. Suruh beli tu, suruh beli ini. Dia pesan gitu. Orang dulu-dulu. Suruh taat. Lah ni ada taat ke suami. Nah, pakat lawang belaka. Nampak warok apa bakal kajibat. Tak. Tengok pergi dengar bagus belaka di rumah. Undertaker belaka. Tak. Lambat selih tu lelaki yang macam sembang telur gobok. Hak ludah ada atas muka suami. Ludah tu. Cerita tu ludah kapuh atas muka suami. Nak suami pun ada apa kesat air liu. Boleh pahala banyak suami dia. Nak. Suami nak ludah tak berani. Haknya kata, haknya carut, haknya lawang. Dia gini, wak muka masang tu dia kedah. Tak kata maki carut, wak muka masang. Suami kata meh, balik momok kejap. Ambo pergi malah. Dia ke. Nampak, dia kena ikut. Lagi benda tu tak haram kena ikut. Dah orang dengar tak buat. Tak usah kata tak dengar tu. Nah. Dia nak ikut jadi style orang putih ni. Sama-sama laki-laki dan perempuan sama hak dia. Dia tak sama. Lebih laki-laki daripada perempuan. Kalau sama, tidak akan jadi jabat, jadi apa semua. Berjabat, dia tak ada. 1 orang, 2 orang sama besar pakat ada. Punah janan jabat tu. Tak, mesti seorang je yang paling besar. Pengarah. Orang lain, penolong pengarah. Timbalang pengarah. Tak ada 2 pengarah. Geng. Dia mesti seketua. 2 tu imam, tak boleh jadi. 2 tu pilau, jahanam mikrofon putus 2. Nah, dalam satu-satu masa mesti seorang saja ketua, iaitu suami. Jangan lawang suami kita. Taat, dia suruh pergi situ pergi. Kita rasa ngatuk mata dah. Yang buat agak nasi goreng lama dah akan si orang lapar perut ni. Nah, suami letih balik malam, nak beli kedai tengok tutup, kedai makan semua. Balik dia masuk buat si goreng. Tak mau bangun. Orang tidur dia tak tengok. Tidur mana boleh cakap. Nak kalau tidur. Boleh cakap oleh-oleh ada mana tak tidur lah tu. Orang puang kau.
Buat pun boleh dosa tak? Pasal dengan